Kejujuran merupakan kunci ketenangan dan keberkatan dalam rezeki. Tanpa kejujuran, tiadalah kesenangan yang mampu bertahan. Tiada keberkatan, segala kurniaan hanya merupakan istidraj daripadanya. Tiada keberkatan, rezeki juga boleh ditarik dengan pelbagai cara. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, penjual dan pembeli yang jujur dan telus akan diberkati, manakala penjual dan pembeli yang berdusta dan tidak berlaku jujur, maka keberkatan akan ditarik daripada transaksi mereka. Semoga kita semua mampu menjadi insan yang jujur, yang mampu meraih rezeki yang halal dan keberkatan yang berpanjangan. Ramadan terindah bersama.